Jadi apa yang ibu saya katakan, pada awalnya dia berasa sangat sedih kerana saya meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Tapi dia juga berasa bangga sebab setiap kali saya menghubungi mereka, saya sentiasa tersenyum, dan itu membuatkan mereka berasa lega dan gembira. Dan lagi satu, ibu teringatkan arwah atuk saya dulu yang merupakan tentera juga dahulu. Jadi apabila dia melihat saya pada hari ini memakai pakaian loreng ini, membuatkan ibu saya teringat akan arwah atuk saya dan membuatkan dia berasa terharu.